kita datang sini, saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana sebelum ini saya sakit. Saya kena spinal spondylosis ataupun sempitan saraf di bahagian C, iaitu di bahagian tengkuk. Bila kita tengok tengkuk tu adalah saraf-saraf penting terkumpul dekat situ. Dia ibaratkan macam traffic light lah dekat situ. Sini dia sambung ke mata, daripada tengkuk itu dia sambung ke otak, ke jantung. Sebab itu kalau saya nak buat operation, doktor cakap 50-50. Kalau terputus, terkena saraf jantung, doktor cakap macam lampu kalau kita terpotong satu wire, dia blackout. Jadi saya tak berani nak buat operation. Doktor kata kalau saya tak buat operation, dia macam kereta rosak satu tempat, kalau kita tak pergi repair, dia akan jangkit sini, and the end kereta tu pun tak boleh jalan. Doktor cakap kalau saya tak buat operation, dia macam kereta tu lah, dia jangkit, and the end pun saya tak boleh jalan. Saya tak berani nak buat operation kerana 50-50. Saya ambil alternatif yang kedua, iaitu buat radio frekuensi. Tak menggunakan pisau, dia menggunakan jarum. Dia hanya masukkan ubat je melalui disk. Sebabkan saya tak nak buat operation, saya kena buat fisioterapi. Dekat pusat fisioterapi tu, doktor cakap dekat saya, puan kena bantu dengan minum susu. Doktor cakap, punca utama puan sakit ni bukan kerana posture ataupun cara duduk kita, tetapi sebenarnya punca utama adalah puan tak minum susu. Sebab wanita sebenarnya setiap kali datang period itu, setiap bulan darah yang keluar itu adalah kalsium. Kalau kita tidak bantu dengan ambil susu ataupun suplemen ataupun kalsium, darah tiap-tiap bulan keluar tapi kita tak ambil kalsium, kita punya tulang kita rebut ataupun kosong di dalam. Kalau kita mengandung, anak kita tak cukup kalsium, dia terus sedutnya kalsium daripada ibu. Bayangkan 44 hari darah nifas keluar, jadi kita tak ambil pula kalsium ataupun susu, jadi tulang kita kosong. Kalau kita tidak ada minum suplemen, tidak ambil susu, tulang kita tu mudah ada masalah.